Aduh, kenapa aku ni? Kenapa ni? Alamak, jantung, aduh. Ah. Assalamualaikum guys dan salam sejahtera dan beribuan terima kasih kerana masih lagi tidak jemu-jemu untuk menonton konten-konten ataupun vlog aku. Cucu Raja Bugis, subscribe dan jangan lupa like dan juga komen di bawah. Okay guys, hari ni aku nak berkongsi tentang satu penyakit yang dinamakan anxiety ataupun kegelisahan yang melampau. Mungkin aku percaya korang yang dekat sana yang sedang menonton juga mempunyai masalah anxiety. Baiklah, dengan tidak membuang masa lagi, aku nak cerita tentang penyakit anxiety aku. Kegelisahan mula mencengkam guys. Seperti bayangan yang tidak dapat dilepaskan tau. Ia bermula dengan rasa bimbang yang kecil, tetapi lama-lama ia menjadi monster guys, yang menakutkan, menghantui setiap sudut hidup aku. Tidur menjadi musuh, digantikan dengan keresahan dan mimpi ngeri. Setiap hari terasa seperti mendaki gunung yang curam. Setiap langkah diiringi rasa takut dan kebimbangan yang melampau. Aku rasa terasing guys, seolah-olah terperangkap dalam sangkar kaca yang tidak kelihatan. Namun aku tak pernah menyerah guys. Dengan bantuan ahli terapi, aku mula memahami punca kegelisahan anxiety aku ni dan mempelajari teknik mengurus stres seperti meditasi dan senaman ringan. Aku juga mengubah gaya hidup aku, memberi tumpuan kepada permakanan sihat dan tidur yang mencukupi. Sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan juga memainkan peranan penting dalam perjalanan pemulihan aku. Perjalanan ini tidak mudah guys, tapi setiap hari adalah satu kemenangan kecil. Aku belajar untuk menerima kegelisahan sebagai sebahagian daripada diri aku, bukan musuh yang perlu ditakluki, musuh yang perlu aku takluk. Aku belajar untuk menguruskannya, bukan menghindarinya guys. Kini aku masih bergelut dengan kegelisahan dari semasa ke semasa, tapi guys, aku lebih bersedia dan lebih kuat untuk menghadapinya. Aku telah belajar bahawa anxiety tidak mentakrifkan aku. Ia hanya sebahagian daripada perjalanan hidup aku. Jadi guys, yang penting, the moral of the story, korang kena lawan guys. Buat sesuatu yang boleh menyibukkan korang. Dan kini aku akhiri dengan ucapan Assalamualaikum daripada aku, Cucu Raja Bugis. Ciao.